tahu tak macam mana nak tahu yang hampa tu ada aura yang luar biasa? Yang pertama, bila hampa duduk satu-satu tempat, kucing menyukai hampa. Dua, bila hampa berkumpul atau berada dengan budak-budak kecil, diorang suka duduk dekat dengan hampa. Yang ketiga, hampa kelihatan lebih muda daripada usia sebenar hampa. Keempat, orang tak percaya yang kalau hampa kata hampa tak ada duit. Orang akan tengok hampa macam orang ada duit. Kelima, bila orang tengok hampa, orang rasa kagum, rasa hampa ni hebat, rasa hampa ni luar biasa. Keenam, bila hampa pergi sesuatu kedai tu, atau masuk dalam kedai atau kedai makan ke, kedai tu sunyi, tak ada orang. Tiba-tiba bila hampa masuk, selepas beberapa minit hampa masuk, orang terus datang. Yang ketujuh, hampa lebih memilih untuk tenang walaupun dalam pelbagai ujian ataupun masalah. So, dalam ketujuh-tujuh ciri-ciri orang yang mempunyai aura yang hebat, ada tak dalam tu ciri-ciri tu ada pada diri hampa? Cuba komen tengok. Hampa ni sebenarnya special tau.